Kan? Okey. Okey. Korang bagi dia bincang, tapi adakan follow up. Follow up ni 80% close sebab follow up. Okey. So dia balik. Saya balik dengan tangan kosong, tuan-tuan. Esok pagi je saya tak pagi, saya WhatsApp. Assalamualaikum, booking by transfer boleh? Saya dapat ya. Dia tujuan mati itu memang tak boleh dia dapat lagi ke? Lot tak tahu habis. Tinggal end lot 318. Belum bayar dah lulus. Jadi nak sign ni agreement. Okey, sekali saya sign agreement. Okay. Boleh pas IC belakang dulu. Kenapa saya cakap boleh pas IC belakang dulu? Kenapa? Yes. Saya nak pastikan dia betul-betul nak booking ke tak. Terus saya dapat IC dulu. Okay. So lepas tu dia tanya, jap bang, design Android sama saya corner lot kan? Tu dapat dapur. Betul. Ini soalan-soalan buyer signal. Dia nak pastikan apa yang dia beli itu betul tak dan sebagainya. Okay, kita bisik. Okay, kita dah 10 minit lagi. Okay, saya pun cakap dia, saya bantu lot sementara, jangan booking lagi. Sebab dia tu memang takut-takut ada orang booking lah unit tu. Saya refresh balik, takut-takut dah habis. Tunggu saya habis. Okey. Pukul 1:30 petang pun saya WhatsApp dia, salam, boleh masuk booking sekarang? Dia tanya, offer letter lambat sikit boleh? Okay, tak apa, lock unit dulu. Orang nak booking ni, sibuk tanya pasal offer letter lah, apa lah. Tak apa, lock unit dulu. Ada masa seminggu untuk lekatkan document. Okey. So, cara saya nak pastikan dia convert. Saya akan cakap kat buyer, okey, cik, walaupun cik booking rumah ni, sebenarnya aku maju bagi masa seminggu sahaja untuk lengkapkan dokumen. So dalam seminggu ni, kalau cik tak lengkapkan dokumen, unit ni akan dia open balik. Booking memang dia balik, tapi cik tak dapat unit ni. Jadi saya akan create agency. So, kalau otak dia tu, dia balik je, dia akan sediakan dokumen. Betul kan? Ada yang dah booking tak jadi sebab dokumen lambat 2 bulan. Dan saya tak ada lagi. Okey, so dah booking, saya pun dah submit dulu dan dia pernah hantar dah submit dulu. Tibalah hari salam. Jadi nak pergi sign agreement dekat lawyer office. Kata saya nak pergi, dah sampai je, aduh kejap. Jadi pukul 5. Jadi pukul 5. Tahu-tahu dah settle. Saya dah beli air jus kopi je ni. Dia settle, dia pun dah keluar lah. Lepas saya kena sorak air tu. Okay. So, converted and claim. Setakat ni, jelas tak? Jelas. Setakat ni, senang tak? Senang. Senang ke tak? Senang. Okay. Follow sistem, korang akan nampak senang. Okay, tapi kalau follow emosi, memang tak terang. Okay, so ada masih sikit lagi. Saya cuba pastikan korang semua kalau boleh booking dalam sekurang sebulan. Okay, next. Ini tekan satu. Okay, siapa tahu apakah itu rejection? Cuba tekan sekali je. Dah.
Tak boleh Okay. Are you okay? Are you good? Are you good? Udah tak tahu. I'm super great. Okay. So, siapa kat sini yang dah pernah closing? Angkat tangan. Siapa yang dah pernah closing? Angkat tangan. Wah, dia dah sedar. Kena marah. Siapa dah pernah closing? Dah dapat leads dan dah melakukan aktiviti closing. Ini pengalaman. Ada tengok pengalaman. Tengok kan kan? Orang yang dah pernah closing dia duduk depan. Sebab dia dah kan. Macam mana nak close? Okay? Dia kena duduk depan. So, mak ada. Ya dia. Oh, nak cek WhatsApp tu. InsyaAllah. Sabar dulu guys. Saya belum tutup lagi saya punya presentation. Okay. Okay. Tekan satu. Pakai laptop atau pakai laptop? Aduh, kita next. Kita tekan touch. Okay, kita stop. Ya betul. Ya betul. Guys, semua yang ada dalam tu saya dah masukkan dalam quick replies. Dalam WhatsApp Business ada satu features quick replies. Kalau tak payah nak isi semua tu. Okay, saya tekan sub keluar. Okay. So, what is rejection? Siapa tahu? Cepat guys, cepat. Masa dah habis ni. Fikir guys. Tolong. Selalu kita fikir rejection ni orang ibarat macam kena no dengan dia, betul tak? Rejection adalah not now. Kan? Rejection bukan no, tapi rejection adalah not now. Apa sama dia tu? Rejection bukan no, tapi rejection adalah not now. Okay? So, apa punca kena reject ni sebenarnya? Okay, kan? So, pertama, klien kau ni dia tak cukup info, dia tak yakin, dia tak ready, dan dia tak percaya. Okay? Empat sebab ni. Okay? Kenapa orang reject? Biasanya ada 4 sebab ni. Dia tak ready, dia tak dapat, tak cukup info, tak ready, tak percaya. Okay? Tak ready ni memang makan masa sikit lah. Tapi yang 3 ni boleh percepatkan untuk clear booking segera. Tapi kalau tak ready ni, korang memang kena consult. Okay, next kali. So apa jadi? Maksudnya kerja belum settle ni. Kerja tak complete ni. Okay? Bila korang kena reject, maksudnya apa? Kerja belum habis. Okay, kerja belum habis. So, bukan maksud aduh habislah reject. Biar je lah. Aku dah tak ada harapan dah untuk keluar diri. Bukan maksudnya kerja belum habis. Okay, kerja belum habis. So, next slide. Tekan bawah dekat page, kan? So 80% rejection datang daripada awal funnel. 80% datang daripada awal funnel. Saya cukup cepatkan Okay.
So korang tak buat proper fact finding, tak masuk fact finding, terus present. Korang tak tahu apa yang dia nak. Korang tak cuba nak faham apa yang klien dia nak. Okay. Dan korang tak qualify. Belum check loan terus ajak viewing. Tapi dia dah saya umur dah 60. Macam mana? So korang tak control expectation. So dalam copywriting tu saya dah bagi tahu siap anggaran bulanan berapa, okay, dan booking berapa. Okay, imagine datang korang dah habis dah, dah full habis dah. Kita nak booking, kena booking ke? Saya tak tahu pula booking 5 minit, saya ingatkan booking free. Macam mana? Okay, so confirm dengan dia. So tekan. So closing gagal bukan sebab closing, tapi sebab awal dah rosak. Okay, sama ada awal funnel rosak ataupun supplier leads tu pun rosak. Okay, so tadi rumah paling murah bagi RM1.5 boleh beli. Memang rosak tu. Jangan tanya saya macam mana nak close. Okay. So baik. Next slide. Guys, jangan tidur guys. Masa nak habis ni, saya cuba bagi baik je. Okay, kawan. Okay. Rejection adalah signal. Rejection adalah signal. Ingat, selalu orang, selalu agent jumpa rejection, takut. Aduh, boleh reject. Tak. Rejection adalah signal. Ting, ting, ting. Selalu orang bawa kereta bagi signal kan. Rejection itu adalah signal. So ini saya bagi contoh. Kalau dia cakap, oh, saya fikir dulu, maksudnya kurang yakin. Saya nak bincang dengan wife. Maksudnya apa? Tak ada ini. Korang pernah tak buat keputusan tanpa pengetahuan mak ayah? Pernah tak buat keputusan kampung atau isteri? Pernah tak buat keputusan tanpa pengetahuan suami? Okay? So maksudnya tak ada agensi. Ataupun sebelum dia nak balik, dia kata nak bincang dengan wife dia tu, wah saya nak tanya. Kalau kata wife abang okey, maksudnya abang proceed lah kan? Tanya tuan tu. Kalau wife saya okey. Okey. Apa kan? Maksudnya dia kata kalau wife saya okey, dia okey. Sebab tu kalau viewing, kalau boleh bawa, sorry bawa wife saya. Okay. Last kali contoh, saya takut komitmen, kita tak faham financial. Korang tahu tak LPBSA bulanan start lepas 24 bulan ataupun lepas dapat kunci baru start bayar installment. So saya ingat cik, tapi kalau ikut kewangan saya sekarang ni LPBSA dia auto tolak gaji nanti habis ni. Oh, ini dia alti guys. LPBSA sebenar ni. Okay, kan? So, ejen biasa dia dengar ayat, tapi ejen yang pro dia baca maksudnya. Dia dapat rejection, oh, ini signal dia. So, kerja kalau complete kan. So, last kali, next slide. Masa habis, saya terpaksa sikit. Sikit. Next lagi. Masa dah habis, ya, saya minta maaf. Okay, sikit lagi. Ini frame dia dari sini. Sikit lagi. Sikit. Okay, so tekan. Ini framework dia. Bila korang kena reject, bawa ke tenang. Jangan nangis dulu. Okay, jangan nangis dulu. Relax. Yang kedua adalah korang kena clarify. Okay, clarify dengan bertanya soalan. Korang kena clear dulu. Apa yang dia nak sebenarnya? Rata-rata dah viewing, korang pun dah bagi tahu tak? Tapi saya jumpa rumah yang lain tu, dia nak compare kan? Dia cuba nak reject lah. Okay, so korang tenang, jangan nangis dulu.
dapatkan clarify dulu. Okay, dan next kita supaya korang tahu identify real objection. Make sure korang bila korang reject, sebenarnya korang kena tahu dia reject ni sebab apa sebenarnya. Contohlah dia jawab tadi, saya fikir dulu. Apa yang nak fikirkan? Terlalu besar ayat tu, terlalu general. Okay, and then last sekali. Okay, last sekali. Reframe balik, close balik. Pergi balik kat final tadi, awal tadi, dan close balik. Okay, so tekan. So itu saja. Terima kasih kepada anda semua yang dapat banyak manfaat dekat korang semua. So next, seterusnya. Next. Okay, korang jangan tidur lagi. Saya ada satu tetamu khas pada hari ini. Okay, dari dulu. Dari dulu. Test. Okay guys. Jadi saya nak jemput salah seorang yang pernah masuk TPC, salah seorang student. Okay. Cepat sikit. Okay, so dia ni guys, result dia memang melampaui saya guys. Dia punya result melampaui saya guys. Okay, so apa dia buat? Dah. Aku cuba melewatkan masa ni. Dah belum? So okay, cuba bagi hint sikit. Dah ready? Okay. Tuan-tuan dan puan-puan, kami menampilkan insan hebat, insan mulia, insan